Melaka dengan masa yang sangat lambat sebab orang Melaka ni baru habis exam. So driver kita tak ada review lagi buat setakat ni. Orang tak isi minyak. Sebelum pergi ke mana-mana isilah minyak ya. Kalau tak nanti habis pula kereta tu tengah jalan. Ntaran sambung dengan vlog kita di Melaka nanti. Sebab tak apa. Bye. Guys, now kita dah sampai Melaka. Jadi sekarang ni kita orang nak makan dulu dekat kedai apa nama kedainya tak ingat. Version Motor Vek. Dah. Kat sini kan semua orang makan cekutiau. Everyone is craving cekutiau. For real. So ya, kita akan makan. This is fresh orange. Is it good? No, the cekutiau is not good. But this one is good. Dah dulu. Dorang taling sekali. Okay. 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 Aha. Tutup. Tak boleh. Okay, jangan lupa saksikan translation tu. Okay. Kita sambung kat dalam Jalan Raya. Kai sangat-sangat sukakan fries. Bila fries. Kalau banyak-banyak ni sedap. Okay guys, sekarang kita dekat Pantai Kelibang. Dekat dua beaches. Kita tengah main. Air pasang ni panggil? Air surut. Oh, air surut. So kita ada 1, 2. Afiq, look at the camera. This is Afiq, my friend. Okay, so right now kita orang tak tahu nak buat apa kat Pantai Kelibang ni. Orang akan bersantai-santai di sini. Dan dekat sana ada banyak kedai. Tunjuk sikit. Ya, bagusnya cameraman kita pada hari ini. Sekejap lagi kita akan ke satu tempat yang best. Okay, so Pantai Kelibang ni tak ada apa sangat pun nak buat. So kita orang akan bersantai-santai dahulu. Jangan sikit. Teman-teman ni dia macam nak sabotage I lah. Dia macam nak biar I nampak gemuk je setiap masa. Dia lidah kat tali perang aku ni. Aku adalah seorang serangga. Serangga? Aku adalah seorang serangga. Close it. Let's go guys. Sebab kat Pantai Kelibang ni tak ada apa-apa pun yang menarik. So now kita akan ke satu tempat yang lagi menarik. Is it right, driver? Right. Yeah. Let's go. Oh, okay, kru. Tadi kru kat belakang. Oh my god, lighting dia sangat cantik. Oh, ya. Alah, masuk aja. Sampai dekat Bandaraya. Ya, kejap kita akan cari dia. Kat depan tu ada banyak sangat beca. Actually sebenarnya kita orang datang Melaka ni pada petang hari. Tapi ada orang tu dia bagi spoilkan plan. So kita orang terpaksalah bermalam banyak sebenarnya malam lagi best. Tengok ada beca-beca. Kalau petang tu tak ada beca tau tak. Sikit. At least kalau petang boleh lah lepak kat pantai tu, OOTD kat pantai. Memang lah dah salah dah pergi dah pun sini. Barulah dia yang macam kau mana tahu. Okay, jap kita nak cari kawan-kawan dia. Macam tu lah cerita dia guys. Tadi dah bergaduh dah sekejap pun. Lepas tu salah I ke? Salah you lah. Salah you dan Afiq. Kita nak pergi makan je. Pergi makan bapak lama. Kan? Salah pergi makan. Pergi kamera betul-betul. I tak nampak I. Apa you punya? Okay, kita nak jalan-jalan. Bye. Tada! Tada! Selamat sampai. Kita dah selamat memiliki
Melekar. So right now what we are going to do? Oh, what's that? Aduh. Diorang ni asyik bergaduh je. H&M 3 tingkat lah, Uniqlo 3 tingkat lah. Oh. Ya Allah. Now kita orang dekat Jonker Walk, tapi Jonker Walk tak buka lah. Tak buka pun hari ni. Dulu sini ada H&M 3 tingkat. Okey, Rija kata dekat sini. Sana. Okey, kat situ dulu ada H&M. Tengok. Tapi ditukar dengan Lulala. Lu siapa? Why it happen? Why it happen? Right now it's Lulala. Dija, you are right. Dija is merajuk sebab ada H&M kat sini. Jom ingat pakai sini. It's not good. Want to take picture here, please? Okay, close the camera. We want to take a picture right now. Okay, Afiq dan Kai sepatah dua kata. Ada apa? Ada apa? Untuk trip kali ni. Love you. No. Bulat sem depan. Selamat tinggal sem 2. Do you want to drink this margarita? Albanam. Belum ada, jangan lagi. Cuba lagi ni. Siapa lagi ada cari? We have mojito. Dia tak ada. Nyom. Okay. Masih sebab apa ni? Ah. Para cantik.